Tak sedar diri betul Honor 400 Lite ni. Adakah patut dia nak lawan dengan iPhone 16 series, 16 Pro Max? Dia ingat dia layak ke? Dah lah harga 1,200 je. Jauh panggang daripada api. Sabar dulu. Api mana yang Honor nak main kali ni? Bentuk macam nak sama tapi tetap lain. Namun yang samanya adalah button kamera pujaan ramai dekat tepi ni. Persoalannya gimmick ataupun berfungsi button ni. Aku test picit button satu kali, okey, dia buka kamera. Lepas tu kita cuba gentel. Okey, menjadi zoom dia walaupun tak berapa cantik. Yalah 1,200 je kan. Kalau kata kita picit button lama sikit, wow, auto record video lah Honor ni. Picit lama-lama button ni, apa akan jadi? Dia automatik akan buka Google Lens. Nama button ni adalah AI Camera Button. Dalam video kali ni, aku akan ceritakan apa kelebihan Honor 400 Lite. Macam biasa, kita piap kotak dia dulu. Adapter 35W berserta dengan 5230 mAh bateri. Casing getah jernih. Honor 400 Lite. Body dia memang cantik. Mate saja. Bentuk kamera dia pun macam aku pernah nampak sebelum ni. Body tepi dia adalah petak. Atas pun petak juga. Nice. Memang cantik gila. Dekat bawah ada charging Type-C dan ada speaker. Aku harap stereo speaker. Dan yang paling menarik sekali, skrin dia adalah rata. Memang sedap nak layan main game kat sini. Chipset dia menggunakan MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Untuk RAM dia ada 8+8, total 16GB RAM. Dan yang terakhir sekali, dia ada 256GB storage. Untuk refresh rate, dia ada 60Hz dan juga 120Hz. Pakailah yang paling tinggi, barulah sedap scrolling. Harga 1,200. Korang rasa Honor nak bagi AI tak? Ada 3 AI dalam phone Honor 400 Lite ni. Yang pertama, Magic Portal. Gunakan knuckle untuk memusing di bahagian skrin. Automatik ada pintu-pintu yang akan terbuka dekat tepi ni. Yang kedua, AI Translate. Nak sembang dengan orang berlainan bahasa, jangan risau. Macam-macam bahasa ada kat sini korang boleh translate. Ada bahasa Melayu babe. Itu yang smart tu. Picit lama-lama dekat bahagian bawah ni akan keluar Circle to Search by Google. Bahagian gambar ada 3 AI disediakan. Padam iPhone dekat tangan aku. Tengok jadi ke tak jadi? Zas. Oh, hilang lah. AI Outpainting. Katakan gambar aku ni tak cukup besar, dia akan besarkan untuk framing hujung dia. Sebelum outpainting, selepas outpainting. Display screen dia bagi aku memang agak puas. Sebab apa? Korang sini tengok macam mana aku play video 4K. Warna dia cantik dan speaker stereo dia ni pun memang agak kuat tau. Untuk video dia memang tak ada 4K dan tak ada 60fps. Bahagian mode pun agak ringkas aku tengok. Kamera portrait dia bagi aku agak menarik. Bila aku zoom, aku nampak bacaan bokeh depth dia memang agak menarik. Setakat gambar jam, lagilah senang. Selfie dia pun okey, boleh tahan juga aku tengok. Untuk kamera ultra wide ada dan zoom maksimum dia hanyalah sampai 10 kali sahaja. Untuk selfie dia agak menarik sebab ada flash dekat bahagian hadapan. Jawapan aku memang tak boleh. Korang sini nampaklah recording video pun 4K tak ada, 60fps tak ada, tapi nasib baik hasil gambar dia agak menarik. Mungkin gambar saing-saing lah kot dengan iPhone, tapi bukanlah semua kes, sesetengah kes saja. Jadi apa pendapat korang semua? Baik beli Honor 400 Lite 5G dan korang boleh rasakan button kamera untuk menggentel zoom dekat atas ni, ataupun